Jadi pergi dengan rupa tanya, tapi sebenarnya mengajar. Tengok dia kata ni, atakum fa innahu atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang akan kamu, mengajarkan kamu akan agama kamu. Jadi hak sebenar pada hakikat dia tu mari mengajar, tapi melalui tanya Nabi. Nabi jawab artinya dia, kalau dia main mengajar lalu dia melekat kan melalui Rasul. Ia dah tahu dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan mana kata ya wahyu daripada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, ada wahyu dengan bentuk Jibril mai royak. Ada pula dengan bentuk wahyu ilham daripada Allah. Gitu ya. Dia banyak bahagian wahyu kan.